Sebab tu apa ada ura-ura pula nak kata call for darurat. Ini semua kerja gila, YB. Kerana minyak nak call for darurat. Beberapa stesen minyak dilaporkan kehabisan bahan api susulan jurang harga yang semakin besar. Kaltek cakap minyak tak ada. Lori luar tak boleh isi. Ini lori boleh isi. Hampa tengok. Ini lori boleh isi minyak. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Malaysia memicu keresahan di kalangan masyarakat. Bahkan sebagian mulai menyebut situasi ini sebagai darurat minyak. Kondisi tersebut dipicu oleh perubahan status Malaysia yang kini tidak lagi menjadi pengekspor minyak seperti sebelumnya, melainkan telah beralih menjadi negara pengimpor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Akibatnya, beban ekonomi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdampak, dan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi pun semakin meluas di tengah masyarakat. Kita masih lagi tak nampak satu-satu usaha yang mana the country has pressed the panic button to address this issue. Tak buat lagi. Kita masih lagi duk cerita pasal kita bagi subsidi, kita bagi subsidi. People knows already. Kita dah tahu dah you bagi subsidi 200 liter untuk petrol. Kita tahu tu. John keep on telling us about 199 dengan 200 liter. It's not enough for the country. To run the country, to fool the country, we need more than that. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian. Jika kerajaan Madani gagal membendung krisis tenaga ini, ia akan membawa kepada inflasi. Harga barang akan naik dan terus naik. Dan dia akan pergi hyperinflation. Lagi, kalau dia berpanjangan, dia pergi hyperinflation. Dan dia akan naik dan nilai ringgit mula jatuh. Dan rakyat hilang kepercayaan. Sekarang ni, rakyat dah mula hilang kepercayaan. Federal government ni, Madani ni, YB Bakar Arang dan juga YB Sidam, dia aware tak rakyat dah hilang kepercayaan? Sebab tu apa ada ura-ura pula nak kata call for darurat. Ini semua kerja gila, YB. Kerana minyak nak call for darurat. Cakap senohong lama ikan selah, bercakap bohong lama-lama jadi Anwar. Anwar, jangan kelirukan rakyat, beritahu rakyat cerita yang sebenar. Itu kritikan pedas seorang pemerhati menyangkal kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa syarikat minyak negara Petroleum Nasional Berhad Petronas kini berstatus pengimport bersih net importer bahan api dan bukan lagi pengeksport seperti yang difahami sebelum ini. Menyifatkan kenyataan Anwar seolah-olah memutar belit rakyat, pemerhati berpendapat Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR itu seharusnya menceritakan perkara yang sebenar berhubung punca kenaikan harga bahan api petrol khususnya diesel dilakukan secara terburu-buru dan bukannya memperbodohkan rakyat. Sinis pemerhati, rakyat kini semakin cerdik. Yang Muhammad Bakar Arang kata sedang mempertimbangkan. Rakyat di bawah ni dah susah, dah menderita dah ni, dah mengeluh, dah berbagai masalah dihadapi, kena tangguhkan kerja bersawah. Tapi kerajaan masih lagi sedang. Dan yang keduanya, minyak dunia pernah naik sampai 147 US dollar per barrel. Tapi masa tu, subsidi pada masa tu, minyak diesel tidak semahal hari ini. Ketika harga BBM di Malaysia mengalami kenaikan tajam, gelombang keluhan pun bermunculan di media sosial. Banyak warga mengaku kaget karena harus membayar jauh lebih mahal dari biasanya sampai ngamuk-ngamuk tak kebagian BBM saat mau mengisi. Unggahan-unggahan bernada marah dan frustrasi mendominasi, memperlihatkan betapa besar dampak perubahan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menjadi pukulan bagi netizen Malaysia yang kerap membandingkan harga BBM negaranya dengan Indonesia. Di berbagai unggahan media sosial, mereka dengan bangga menunjukkan betapa murahnya harga bahan bakar di Malaysia berkat subsidi pemerintah. Narasi itu sering disertai nada menyindir, seolah-olah kondisi tersebut akan selalu stabil dan menjadi keunggulan permanen dibanding negara tetangga. Beberapa stesen minyak dilaporkan kehabisan bahan api susulan jurang harga yang semakin besar antara harga subsidi dan harga pasaran. Persatuan Perniagaan berkata, situasi ini berlaku walaupun kerajaan memberi jaminan bahawa bekalan petrol dan diesel mencukupi sehingga akhir Mei. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Bumi Putera Malaysia, Abdul Aziz Sapian, memberitahu Malaysia Kini bahawa gangguan bekalan bukan sekadar isu logistik, sebaliknya berpunca daripada ketidakpadanan struktur dalam sistem harga semasa. Abang, Waalaikumsalam. Minyak jangan duk habis, minyak terus malam aku main dah. Minyak tak ada lagi, jom mana boleh. Anak haram tu yang ni, babi tu. Semalam pukul 12 aku main minyak tak ada, ini minyak tak ada.
Kaltek cakap minyak tak ada ah. Lori luar tak boleh isi ah. Ini lori boleh isi ah. Hangpa tengok ah. Ini lori boleh isi minyak ah. Ha? Faham jalan ah. Tu. Hangpa tengok ah. Ha. Lori nak isi tak boleh. Kroni depa boleh. Pasal apa tak boleh? Lori merah tu pasal apa boleh bang? Ha? Pasal apa? Memang ada akaun. Mem ada akaun pun takkan tak boleh 1 liter takkan dia buat catur minyak duk sorok-sorok minyak lagu ni bang. Tak, saya bukannya nak buat apa dia. Ni kalau kata saya report lagu mana bang? Saya rakam habis dah bang. Dia report bos saya kata report dia. Ni kalau saya habis minyak saya lagi saya nak buat lagu mana ni? Siapa nak tuntun kat saya bang? Pakailah hati perut sikit bang, 100 liter 50 liter pun cukup lah bang. Bila saya pusing belah sana bang. Semalam saya main dah bang. Saya main kot ni kat bang. Tu saya pun Bagilah 50 liter kat saya bila saya pergi seberang sana ya bang. Rapat sangat lah bang saya pun. okey aku tengah meeting dengan Nah, dia kira meeting bah. Aku sampai 2 malam dah duk main kutip minyak ni. Buat je. Aku enggak, saya nak buat minyak boleh tak? Saya nak buat minyak boleh tak? Minyak diesel. Pasal apa tak boleh? Tak sat lori merah ni isi boleh? Last pada saya pun malam saya main pukul 12 tengok CCTV saya main malam lah. Lori merah juga duk isi. Lepas tu depa abang tak boleh isi. Kan minyak untuk depa saja. Abang bagi betul-betul. Aku report KDN. Encik, kami... Ha, hampa abang je betul kat aku. Pasal apa aku tak boleh isi minyak? Semalam saya main Pak Long. Okey, minta maaf Pak Long lah. Semalam saya main dah. Pukul 12 buka CCTV. Lori merah dah isi dah malam. Saya duduk belakang dia semalam. Bangla main abang ada. Abang tak boleh isi minyak habis. Saya keluar. Ni saya main takkan saya nak kenal lagi. Pasal apa? Takkan untuk depo saja. jemaah. Ha, abang saya pasal apa? Saya niat tak langsung kan. Bagilah kat saya 100 liter. Saya tak punya bos. Saya tak punya bos. Ha, cakap. Dia aku rekod je weh. Gambar buat isi minyak dah tak aku. Ya, cik, tenang cik. Ha. Jangan marah-marah dulu. Kami ikut arahan. Ikut arahan siapa? Arahan Dr. Kemo. Bukan okey. Satu ada bohong aku. Ustaz, kami ikut arahan ni. Arahan apa? Arahan daripada Kasek juga. Daripada siapa? Kuat sikit dengar, kuat dengar. Cik nak rakam je. Ha, daripada siapa? Kami pun stok kurang. Stok korang bagilah saya 1 liter dulu. Semalam saya main dah. Cik tenanglah. Janganlah nak ni. Aku minyak tak ada, tak kira hangpa nak tuntun aku lah. Acap. Minyak sudah habis, Acap. Macam mana? Minyak sudah habis. Dey. Minyak sudah habis lah, dey. Apa macam? Ha? Apa cerita lah, dey? Mangustin, dey. Angkat. Nampak? Dia berkhabar 90 liter je boleh. Jadi korang bersedia lah menghadapi mungkin akan datang minyak tak ada. Ada apa tu? Ada yang mengatakan konflik ni sampai hujung tahun ni, jadi macam mana lah nego. Mungkin lagi teruk daripada Covid tu. Dia bagi kita 90 liter ya teh. Isi dulu. Oh, kamu yang lebih cinta sekarang kita isi. Dia boleh bagi berapa liter teh? 90 liter tak penuh. 90 liter daripada E tak penuh. Itu aja dia bagi. Inilah yang kita kena bayar. Lori hardware dia tak dapat subsidi tu. Jadi tak penuh. Tahun ni 120 liter baru penuh. Sekarang ni baru 90 liter. Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum siap menghadapi realitas baru tanpa kenyamanan subsidi besar seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun dimanjakan dengan harga murah, lonjakan harga yang tiba-tiba terasa sangat membebani. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada subsidi tanpa kesiapan mental dan ekonomi dapat menimbulkan gejolak ketika kebijakan berubah.